kau macam tapawai, macam zaman dinosaur. Tak, botol pecah pun tak apa dengan seletif. Betul-betul. Botol air ni bapak aku yang belikan masa aku darjah 1. Walaupun dia buruk, dia banyak tau kenangan dekat aku. Buruk-buruk botol air dia pun tak sehodoh muka korang. Tadi kat sekolah kau bawa nasi sambal ikan bilis kan? Tak malu kau makan dalam nasi kau. Bau dia sampai ke belakang. Betul-betul. Aku tak malu pun makan-makan dalam plastik. Tapi aku lagi malu kalau jadi orang aku kutuk makanan orang. Padahal sendiri tak hargai makanan mak dia. Ish. Tunggu tak rasa itu macam sarung kaki zaman batu je. Beli kat bandel RM5 tu masak. Sebab bila kau jalan macam bunyi tipu mak aku. Betul-betul. Aku pakai kasut ni hari-hari jalan kaki pergi sekolah bukan sebab nak nampak rel. Tapi sebab kasut ni je yang aku ada. Bapak aku kerja lori. Mak aku jual kuih. Tapi aku tak pernah minta kasut mahal sebab aku tahu betapa susahnya dia orang. Selagi tampaknya tak tertanggal, aku tetap jalan. Sebab lebih baik tapak koyak daripada hati rosak. Dalam kedai tak beli apa-apa tu. Sebab poket kosong tu tak mampu beli. Mak aku pesan, kalau kawan ajak keluar, jangan susahkan kawan. Bukan sebab aku sedekut. Tapi aku nak beli benda penting je. Aku datang nak kawan, bukan nak tunjuk duit. Dek, zaman sekarang kalau kawan, kena ada duit dulu, baru diterima. Baik kau duduk rumah. Sekurang-kurangnya kalau kau duduk rumah, kau tak dipandang rendah. Cik ada je yang tak ada. Yang tak kenal tu korang. Saya pun nak urus hidup orang. Sampai lupa macam mana nak hidup